Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan bahasa. Seperti kita ketahui, bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang terlihat. Hal ini sempat menjadi heboh karena pasalnya ada warga Malaysia menghajar warganya sendiri karena dia berbicara terdengar seperti bahasa Indonesia. Tak hanya itu, orang-orang keturunan Indonesia di sana pun terkena jadi sasaran hinaan mereka di sana. No, kau duduk diam. Oh, Do you kau really bukan want orang this to sini. happen? Aku orang sini Dia lah. apa bahasa Malay? Sama. Ha? Lepas tu kau cakap dia pula orang. Ha? Kau nak kawan lagi ke? Kau nak kawan lagi? Stop it! Kau duduk diam sekejap. You stop it now! Kau duduk diam sekejap. Kau duduk diam sekejap. Aku panggil aku duduk. I want him. Tak. Kau sabar sekejap. His arms cannot be Sabar je, broken, sabar je. please. Lepaslah bagi. Tak. Kau tunggu sekejap. Kau tunggu Hey, sekejap. you're gonna risk his elbow got broken, no. guy, please. No. Calm down. No. That's right. Dia tak melawan dan dia He will kecil jump. kot. He will jump. Tidak. He will He's jump. not gonna jump. You nampak tak? Dia shilling dia jatuh kat situ. Guys, please calm down. Aku sakit. Aduh. Seriously. He didn't jump on him. I am Daripada segi desab saya, dan ramai juga sekarang tengah naik sekarang orang kecam saya sebab saya ni keturunan Indonesia. Ramai yang tak suka sebab cakap kenapa kau ni Indonesia tapi macam mana kau boleh naik, patutnya kau ni ramai lagi. Nak sebab lah pula. Sebab awak memang ada darah Indonesia ke ataupun macam mana? Sebab bila ramai yang mempertikaikan status awak juga sebenarnya mengenai kewarganegaraan apa semua. So macam mana? Mak ayah saya asal Indonesia, tapi saya lahir sini lah. Cuma saya tetap juga keturunan Indonesia. Itulah mungkin diorang tak suka kot, diorang tak terima yang saya boleh sampai ke tahap ni. Diorang tak suka. Penerimaan awak bila awak melihat ada netizen macam mempertikaikan status awak, status ibu bapa awak yang bukan asalnya daripada orang Malaysia. So macam mana awak melihat perkara tu? Adakah benda tu sikit sebanyak mengganggu emosi awak sebenarnya? Sebenarnya saya dapat kecaman macam tu lagi buat saya semangat. Saya nak tunjukkan yang keturunan Indonesia ni pun sebenarnya boleh sampai ke tahap ke atas lagi sebenarnya. Dan saya keturunan Indonesia Bawian, dan saya cuba nak naikkan bangsa Sabah. Okey, so Ira, Kak Lisa nanti tolong bagi pendapat tentang disebabkan keturunan Indonesia selalu dihina. Mak bapak saya orang Indonesia, saya lahir di Malaysia. Okey, pasal ni aku dah macam pakar motivasi ya. Dah macam pakar penasihat. Di luar bidang aku dah ni. Tapi tak apa, kita share je. Okey, apa yang awak tanyakan ni, benda tu berlaku dekat saya. Okey, masa zaman saya persekolahan, saya ni mana yang tak tahu lagi, Lisa ni keturunan Indonesia. Darah yang mengalir dekat badan aku ni keturunan Indonesia. Daripada nenek atau mak bapak aku, semua adik-beradik aku yang lain semua Indonesia. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Lisa seorang je yang dilahirkan kat Malaysia ni. Jadi kesimpulannya, masa zaman persekolahan tu, aku je lah yang betul-betul macam sebab Lisa lahir Malaysia, lepas tu Lisa membesar kat Indonesia, and then sampai buat IC, Lisa balik semula kat Malaysia. So Lisa menetap kat Malaysia lah dan kahwin dengan orang Malaysia juga. Dan ada anak-anak saya tu dah kira bumi putera lah. Saya je yang bukan bumi putera. Walaupun orang hina kita, orang hina kita sebab keturunan kita, biar je. Biar je orang nak hina kita. Sebab apa? Kita kena ingat asal usul kita. Kita kena sentiasa mengingati dari mana asalnya mak bapak kita. Jangan lupa daratan. Walaupun kau dah duduk menumpang dekat negeri orang ni, contohnya, walaupun kita ni kira pendatang lah, sebab mak bapak kita ni bukan orang asli sini, cuma PR je ke kadang. Macam Lisa takkan lupa daratan. Aku ni memang keturunan Indonesia. Adik-beradik mak aku, adik-beradik ayah aku, nenek aku, semuanya orang Indonesia. Cuma kat sini Lisa bagi pandangan lah dekat orang-orang yang menghina lah kan. Kat mana rumpun mana kau berpijak, kat mana pun kau duduk, kat mana pun kau berkumpul, kita sama je.
Sama-sama makan nasi, sama-sama cari rezeki. Lagi satu, kita semua sama je. Orang Indonesia ada cantik, ada tak cantik. Orang Indonesia ada baik, ada tak baik. Sama, Malaysia pun sama. Orang Malaysia pun ada cantik, ada tak cantik. Ada baik dan ada tak baik. Sebab tu ada penjara untuk orang yang tak baik, orang jahat. Sebab tu ada syurga dan neraka untuk orang yang jalan Allah dengan orang yang menyimpang. Jangan sampai mak berceramah. Mak tak suka berceramah bab agama ni, sebab kita ni banyak lagi pelajaran yang kita tak ada. Tapi kita berusaha menjadi orang baik. Janji kita tak kacau orang. Kat mana pun kita duduk, biarlah orang nak mengata kita, nanti dia akan diam sendiri. Janji jangan kita buat orang.